apakah tips untuk kita ni dapat doa ni, doa yang Allah makbul, yang Allah terima, yang Allah ambil, Allah pick up, tembus, melepasi lapisan-lapisan langit. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata Allah takkan terima doa daripada orang yang dia doa dalam keadaan hatinya lalai, dan dia berdoa dalam keadaan dia pun tak yakin yang Allah boleh bagi. Itu adalah jenis doa yang takkan dapat pemakbulan. Mana tak makbul doa tu. Sebab kita masih ada lagi rasa tak confident pun dengan Allah, yang Allah boleh kabulkan doa kita. Okey, jadi tipsnya ni, ini tips dia. Apa kata untuk hari ni dan hari-hari seterusnya, kalau siapa yang buat brisk walk, siapa yang buat aktiviti berjalan ke, dia jogging ke, so kita jogging ni, kita ni brisk walk ni sebab kita nak tunjuk ke Allah, ya Allah, aku ni duit tak ada lagi ni, dekat akaun tak ada duit ni, nak pergi umrah tak ada duit, ya Allah, yang ni aku boleh buat. Aku buat preparation ni sebab aku nak pergi, sebab aku yakin kau akan jemput aku pergi umrah, ya Allah. Nampak tak?